Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada semua yang menyaksikan webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudi menonton dan sudi meluangkan masa bersama kami dalam satu sesi webinar untuk memperkenalkan program-program di KKTM Balik Pulau. Baik, tajuk webinar kita pada hari ini adalah dari bengkel ke industri, persijilan fanak berobot bermula di KKTM Balik Pulau. Saya Helmi bin Ahyilmuddin akan menjadi moderator anda pada hari ini. Dan untuk sesi webinar pada kali ini, kita akan bawakan 3 panelis yang sangat-sangat istimewa dan berpengalaman. Panel kita yang pertama adalah TS Muhammad Rozaimi bin Ismail, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik KKTM Balik Pulau. TS, Rozaimi boleh lambatkan tangan sikit? Kita kenalkan pada penonton kita pada hari ini. Baik, okey. Panel kita yang kedua iaitu pengajar komputer kita yang dah lama berkhidmat di KKTM Balik Pulau, Cik Muhammad Yusri bin Muhammad Yunus, PLV Mechatronic Industry. Cik Muhammad Yusri, lambat sikit untuk ni. Baik, okey, dan tak dilupakan jaringan industri kita pada hari ini iaitu Cik Muhammad Aiman bin Abdul Wahab, Manager Education Division Fanak Mechatronic Malaysia Sdn Bhd. Baik, Cik Aiman. Okey, untuk makluman panel, hari ini kita bercadang untuk kongsikan dengan semua yang penonton kita ni tentang persijilan robot fanak dan bagaimana kerjasama strategik ini dapat memberi manfaat besar kepada pelajar, pensyarah dan juga kita punya buruh ataupun kita punya pemain industri, terutamanya di Pulau Pinang. Okey, untuk itu saya nak mulakan dulu kita punya webinar dengan pengurusan KKTM Balik Pulau iaitu TS Rozaimi. Boleh tak Cik Rozaimi kongsikan macam mana inisiatif yang kita rancangkan ni selari ataupun tidak dengan kita punya plan strategik TVET MARA? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Helmi lah selaku moderator kita pada pagi ini. Okey, untuk plan strategik MARA sebenarnya kita mementingkan kepada TVET MARA sendiri sebenarnya untuk pengetahuan semua, mementingkan kepada transformasi pendidikan teknikal dan vocational adalah sebagai untuk memperoleh pengiktirafan kita daripada industri, dan kita juga berusaha untuk mengantarabangsakan bidang kemahiran, dan juga kita juga bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja kita yang dapat memenuhi keperluan masa depan. Jadi itu bertepatan dengan objektif TVET MARA kita sendirilah. Jadi 3 perkara ni kita penting. Yang kita pentingkan dalam pendidikan TVET di institusi MARA. Apabila bercakap tentang transformasi pendidikan, transformasi TVET MARA tu sendiri yang kita rancangkan antara 2020, bermula 2025 ni hingga 2030, kita berhasrat institusi pendidikan TVET MARA ni berhasrat untuk mempelopori bidang industri dan juga berkawan rapat industri dan juga bidang teknik usahawan. Selain daripada itu, kita kepada pelajar-pelajar kita terapkan juga nilai RAS, iaitu religious, innovative skill dan entrepreneurship. Yang ni kita pentingkan student kita. Dan juga seterusnya kita berhasrat supaya pendidikan TVET kita ni diiktiraf sehingga di peringkat antarabangsa. Itulah yang menjadi titik kepada permulaan kerjasama kita bersama dengan Fanak Malaysia. Jadi apabila kita bercakap tentang projek kita bersama Fanak ni, memang jujurlah saya katakan bahawa ia bertepatan lah. Ya, Saudara Helmi memang sangat bertepatan dengan kita punya transformasi TVET MARA. Jika kita Balik Pulau ni, kita berhasrat kepada Fanak Robot Certification Center diadakan di sini, dan juga cara itu kita boleh mengintegrasikan di antara sistem PDP kita bersama dengan industri, iaitu Fanak.
Jadi ini membolehkan sistem kita yang berada di balik pulau, sistem PDP kita akan memberi TVET yang berimpak tinggi, yang memenuhi keperluan industri dan seterusnya meningkatkan lagi kemahiran pelajar-pelajar kita lah. Itu yang penting. Saya rasa itu saya serahkan kembali kepada pengacara kita lah. Itulah buah mula daripada pengurusan lah. Itulah tujuan kami sebenarnya. Oh, baik. Baik, terima kasih atas mukadimah dan kita panggil hala tuju ataupun plan strategi kita. Dan nampak daripada situ kita punya langkah strategi ni bukan calang-calang lah yang kita garapkan dan kita ni. Dan berdasarkan apa yang dimaklumkan oleh TS Rozaimi, kita nampak KKTM Balik Pulau ni perlu lebih banyak kerja keras dan ambil langkah proaktif untuk kukuhkan kemahiran melalui persediaan industri ataupun jaringan industri yang lebih baik. So berubah dari situ, kita nak tanya pula dengan panel kita seterusnya, Cik Yusri. Sejak bila KKTM Balik Pulau ni ada hubungan dengan dan jaringan dengan FANAC ni? Memang dah ada kolaborasi ke sebelum ni? Ataupun baru jumpa ke ataupun baru mula ke, macam mana? Okey, terima kasih kepada Encik Helmi selaku moderator kita pada hari ini. Okey, kalau menyingkap balik macam mana hubungan kita dengan FANAC ni, sebenarnya kalau ikutkan 2023 lah kita start. Cik Aiman, 2023 kita start berkolaborasi, berbincang. So sebenarnya KKTM Balik Pulau ni memang kita status committed seperti yang TPHA Cik Rozaimi maklumkan tadi. Kita memang committed untuk nak sediakan pendidikan yang relevan dengan keperluan industri. So memang tidak kita kena dapatkan jaringan dengan kolaborasi bersama pihak industri. Tetapi sebelum ni, kalau ikutkan sejarah lampau kita, Balik Pulau, KKTM Balik Pulau ni telah wujud pada tahun 2004 lagi. Dan pada waktu tu robot yang kita pakai atau yang kita gunakan adalah robot Koma daripada Italy. Robot ni bukan tak bagus, tapi masalahnya ialah kita tak dapat support daripada Comau, sebab Comau ni tidak ada tidak ada dia punya agent yang boleh support kita untuk servis di Malaysia. Dan lebih lagi robot ni pula tak banyak dipakai kat industri kita. So pada tahun 2023 kita dapat peluang untuk nak berkolaborasi dah bersama FANAC ni secara tidak langsung apabila kita menyertai pertandingan World Skill Malaysia Belia dalam bidang robot system integration. Itu yang first time dulu-dulu kali adakan lah. So waktu tu kita dapatlah sedikit input daripada Encik Aiman bila sembang waktu tengah pertandingan tu, kita dapat feedback daripada Encik Aiman yang mengatakan FANAC ni ialah lifetime dia punya support service, warranty dia tu kan, support dia tu. So kita pun dari segi situ kita kata patut peluang untuk kita collaborate ni. Pada pertandingan tu pula budak kita, alhamdulillah student kita pula dapat kemenangan, dapat ganser walaupun kita tak ada equipment waktu tu. Dan pada tahun lepas itu, pada pertandingan WSMB 2024, sekali lagi kita participate World Skill competition ni, dan alhamdulillah student kita yang Balik Pulau dengan 2 penyertaan berjaya memenangi pingat emas dan 1 pingat ganser. So daripada situlah dia jadi pemangkin kepada kerjasama yang lebih erat antara FANAC dan KKTM Balik Pulau. So langkah seterusnya apa yang kita buat? Kita bersama FANAC cuba menjadikan pusat pensijilan robot pertama di Malaysia. Antara KKTM Balik Pulau dan FANAC, kita cuba keluarkan satu sertifikat, mungkin nanti Cik Aiman akan detailkan on that. And then untuk menyokong kita punya persijilan FANAC robot ni, kami di KKTM Balik Pulau melalui rancangan Malaysia ke-12 telah mendapatkan fasiliti yang terbaik untuk nak menyokong ke arah pembelajaran PDP di KKTM Balik Pulau dan juga pensijilan FANAC. So apa yang kita dapat, kalau tengok di belakang saya ni, kita ada 2 unit work cell LR Mid Robot yang memang work cell ni ialah digunakan untuk industri, standard industri dan juga diguna pakai dalam World Skill di Lyon tahun lepas dan juga akan datang di World Skill Asia di Taiwan, Chinese Taipei. So di samping tu juga kita pun ada lagi
mendapatkan penambahan alatan dalam bentuk cobot, iaitu collaborative robot yang paling latest lah dalam untuk model yang boleh collaborate bersama human. So robot ni kita beli yang memang sesuai untuk digunakan dalam smart manufacturing. Okay. And then satu lagi, tidak dapat tidak, untuk education kita mesti menggunakan software base sebelum kita gunakan real robot. So kita juga mendapatkan 4 unit RoboGuide, iaitu simulation software bersama dengan Teachpanda yang boleh digunakan untuk nak mengoperasikan dalam simulasi. So ini pun sebenarnya adalah satu teknologi yang terkini, sebab bila saya tengok ni tak ada dekat teknologi yang interactive simulator ni, tak ada. Robot-robot lain tak sediakan dia punya facility macam ni. Okay, so apa yang kita harapkan bila kita dah ada alat, bila kita dah ada dia punya facility yang standard industri, so kita percaya bahawa pendidikan dan industri ni perlu berjalan seiring. So di mana inisiatif ni lah yang akan membawa kita kepada persijilan fanak pertama di Malaysia dalam bidang robotik, iaitu robot system integration. So kita berharap jika ada sesiapa kat luar yang berminat dalam bidang robotik dan otomasi, tak ada cara lain, pembelajaran yang menyeronokkan dan profesional, datanglah ke KTM Balik Pulau. InsyaAllah kita akan bagi yang terbaik bersama dengan Fanak punya bantuan sokongan, insyaAllah. Itu sahaja. InsyaAllah, baik. InsyaAllah. Okey, baik sekali. Maksudnya memang tempat KTM Balik Pulau ni mungkin akan jadi tempat yang tepat untuk penonton kalau ada yang berminat untuk mengeksplorasi ataupun menggunakan robot industri yang setaraf dengan apa yang digunakan oleh pemain-pemain industri di luar. Baik, terima kasih atas perkongsian jelas daripada Cik Yusri. Dari perkongsian ni, so kita nampak jelas yang kelengkapan teknikal kita ni dah disediakan oleh TVET MARA, dan ada pula pingat daripada pertandingan yang jadi orang kata penguat semangat kepada pensyarah dan juga para pelajar. Cuma bila kita tengok semua ni dah lengkap ni, belajar pandai-pandai guna robot, apa pula kesudahan pelajar TVET MARA ni kan, especially dalam bidang industri robotik ni, apa masa depan dia, apakah yang ni. Dan untuk tu saya tanpa berlengah lagi nak persilakan Cik Aiman untuk perkenalkan Fanak Mekatronik Malaysia Sdn Bhd dan dengar pandangan global view ataupun world view daripada pihak industri yang jadi rakan strategik kita dalam inisiatif ni. Baik, Cik Aiman, silakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar kita hari inilah. Okay, terima kasih kepada tuan moderator and then ahli majlis kita pada pagi ini. Okay, pertamanya saya bagi mewakili pihak Fanak Mekatronik Malaysia Sdn Bhd berbesar hati atas kolaborasi yang kita wujudkan ni antara KKTM dan juga mother company of this KKTM iaitu MARA sendiri. Okey, pertamanya biar saya jelaskan dulu apa itu Fanak sebenarnya. Okey, Fanak ni adalah singkatan kepada Factory Automation Numerical Controller. Okey, itu stand untuk Fanak. Okey, Fanak ni is a well known CNC manufacturer. Ini untuk orang industri dia tahulah. Okey, tapi untuk general people dia tak tahu. So disebabkan ini kami mengambil pendekatan untuk berkolaborasi dengan education untuk expand the technology yang kita ada to the nationwide and of course up to the globally lah. Okay, Fanak ni adalah merupakan Fanak Malaysia ni sendiri merupakan subsidiary daripada Fanak Japan. Okay, kita adalah produk Japan. So saya juga bukan nak kata bangga tapi boleh dikatakan begitu, yang
FANAC ni merupakan adalah world largest CNC dan juga robotic manufacturer untuk pengetahuan semua. Okey. Dan juga FANAC ni merupakan adalah peneraju global dalam teknologi otomasi dan juga robotik. Di Malaysia, so memang kita lihat potensi besar untuk melatih tenaga kerja muda yang mahir dan kompeten ikut standard global lah. Okay. Melalui kerjasama yang kita wujudkan dengan KKTM Balik Pulau ni, kami bukan saja menyediakan akses kepada teknologi terkini, tetapi juga membina ekosistem pembelajaran yang selari dengan keperluan industri sekarang lah. Okay. Di FANAC juga kami percaya bahawa pendidikan dan latihan adalah asas kepada pembangunan tenaga kerja yang kompeten. So, fundamental daripada pendidikan membawa kepada kebolehpasaran untuk student ni ke industri besoklah. Okay. Dalam menyusuri dan menyelami bidang education ni juga, saya melihat KKTM Balik Pulau, partner kita ni sebagai rakan strategik yang sangat berpotensi dan dapat memperluaskan pensijilan FANAC robot di Malaysia. Okay, pensijilan ni bukan sahaja untuk pelajar, kita bukan fokuskan untuk pelajar juga, but kita open to the industry agar pekerja yang sedia ada dekat pada industri dapat meningkatkan dia punya kemahiran mengikut standard yang sepatutnya. Okay. Struktur pensijilan FANAC yang kita buat dekat pada KKTM Balik Pulau ni ada 4 lah. Buat setakat ni kita fokus kepada 4 dulu. Okay, pertamanya adalah RoboGuard Operation and Application. 2, RoboGuard Operation Robot Operation and Application. Dan 3, Robot System Integration. 4 adalah Collaborative Robot Operation and Application. Okey. Keempat-empat ni memerlukan level of competency yang berbeza. Okey. So target kita pun untuk level education yang sepatutnya lah. Okey. Setiap tahap penglibatan pelibatan untuk 4 certification ni perlukan latihan teori dan juga praktikal. Dan akan diakhiri dengan satu penilaian yang agak ketat lah, saya boleh katakan. Sebabnya sijil yang kita keluarkan ni adalah diiktiraf dan akan menjadi bukti kompetensi yang bernilai tinggi dalam pasaran kerja. Sama ada di dalam maupun luar negara. Sebab apa yang saya mention tadi di awalnya, kerana FANAC ni adalah peneraju industri global. So, if we certify the student from the Malaysia, the student also can go to the abroad and get a similar job like an engineer from other country yang mana using FANAC punya produk. Okay. So setakat ni itu saja dulu Encik Helmi. Mungkin kita boleh buka pada ya. Saya difahamkan nanti untuk sijilan kita ni pun akan ada datang daripada FANAC yang untuk cek sama ada yang mengambil persijilan ni kompeten ataupun tidak ya, Cik Aiman? Betul. Okey, baik. Kita terima kasih. Kita akan buat assessment. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, okey. Baik, terima kasih atas perkongsian Cik Aiman tadi. So nampaknya dengan kaedah macam ni kita akan buka peluang kepada pusat-pusat MARA ataupun ni menjadi salah satu daripada pusat rujukan untuk persijilan FANAC lah kan. Tapi buat masa ni memang kita fokus kepada KKTM Balik Pulau dulu. Baik. Dan kini kita nak beralih kepada sikit soal jawab. Ada beberapa soalan yang kita dapat terutamanya ni. Cik Aiman ada sebut tadi tentang pekerja industri. Jadi
persijilan yang nak dilaksanakan di KKTM ni pun akan diterima pakai di pihak industri juga? Macam tu? Ya, betul. Macam ni Cik Elmi. Persijilan kita ni, kita reka untuk pelbagai tahap kemahiran lah. And then kita merancang untuk menyediakan latihan asas sehingga lanjutan. So ini bergantung kepada keperluan peserta. InsyaAllah kita planningnya kita dengan MARA sekalipun, kita planning untuk start program robotik ni berkemungkinan daripada secondary school lagi, insyaAllah. Ini kita punya planning in future, insyaAllah. Baik tu. Ya. Okey, baik. Okey, ada juga yang tanya ni. TS Razami, apa nak dapatkan persijilan ni perlu bayar ke? Nanti daripada ni kena minta loan pula. Kan? PTPK, PTPTN, takut pula pelajar-pelajar kita nanti. Banyak pula kos yang perlu ditanggung. Okey, Tuan moderator Cik Elmi, okey, memang sijil kita dapat nanti merupakan satu sijil kompeten yang bernilai tinggi seperti yang dimention oleh Cik Aiman sebelum ni lah. Jadi setiap sesuatu yang mempunyai nilai tinggi ni biasalah dia ada harga dia. So harga tersebut masih dalam perbincangan lagi, dan juga kalau kita lihat di contohnya sijil-sijil yang dikeluarkan oleh pihak-pihak kompeten yang lain, contohnya dari NIOSH ataupun contohnya dari CIDB. Jadi harganya adalah berkadaran dengan nilai sijil tersebut dan juga kepentingan sijil tersebut di industri kita. Jadi cakap tentang harga ni kita masih lagi dalam peringkat perbincangan dengan FANAC dan juga di antara FANAC dan juga MARA. Jadi saya boleh katakan bahawa untuk kita memang berhasrat supaya pelajar kita, terutamanya KKTM Balik Pulau di dalam diploma mekatronik akan dapat mengambil CJ tersebut dengan harga yang mungkin ada diskaun lah. Cik Aman kita ada diskaun sikit lah. Dan juga harga ini akan berlainan lah dengan pihak industri ataupun education sektor yang lain yang akan menjalani khusus dan juga persiapan tersebut di KKTM Balik Pulau. Jadi bercakap tentang harga tu, insya-Allah kita boleh katakan ia adalah berbaloi untuk dipunyai oleh pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar Tibet kita. Itu yang saya dapat boleh Jadi tak perlu risau Itu belum lagi lah. Itu belum lagi ya. Okey. Masih. Baik. Jadi semua para penonton kalau dapat tengok ni untuk harga ataupun kos persijilan ni tak perlu risau. InsyaAllah affordable dan minimum. Jadi tidak perlu ambil pinjaman di mana-mana untuk memenuhi kos untuk persijilan ni. Baik. Tapi macam mana persijilan ni boleh bantu pelajar untuk dapatkan pekerjaan Cik Aiman? Ada kena lepas dapat persijilan ni nak kena endorse ke kat mana-mana ataupun minta di bahagian mana-mana? Okey. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, so pensijilan FANAC ni memang kita iktiraf lah. Okey. Pelajar ni of course untuk dapat pensijilan ni dia dah menguasai kemahiran sebenar yang diperlukan oleh industri otomasi dan robotik lah. Okey, ini bukan sahaja untuk dalam but untuk luar negara sekali. Sebab kita ada juga apa yang boleh saya bagi contoh. Kita ada banyak sistem integrator daripada dalam negara kita yang capable untuk buat dekat industri sana. So, this system akan dihantar kepada negara-negara besar, contohnya seperti US ataupun China. Okay. Dan ini memerlukan keperluan kepada tenaga mahir. So, ini yang sedang kita rancangkan sekarang. Okay. Dengan sijil ni
student tersebut boleh bawa dan orang kata persembahkanlah kepada company tersebut untuk diorang senang dapat kerja, and then insyaAllah akan di-hire lah. Okay. So sebab tu kita akan cuba yang terbaik untuk control this certification up to the level of standard supaya dapat beri benefit to the not only for the student tapi definitely for the Malaysia and then of course entire world lah. Itu hasrat kita. Jadi kita tak perlu risau ada orang kata dapat sijil ni, tak pandai pun boleh dapat sijil, tak tahu pun boleh dapat sijil, ataupun sebenarnya ni semua, maksudnya semua pelajar kita ataupun siapa-siapa saja yang nak ambil sijil ni perlu buktikan diri dia kompeten baru layak untuk dapat sijil ni Cik Aiman. Jadi dapat ni. Tapi cabaran lah pula kepada Cik Yusri kita sebagai pengajar kan. Agak-agak Cik Yusri lah, apa cabaran utama dalam kita nak laksanakan persijilin FANAC ni? Ada nak ni ke? Ada masalah-masalah tertentu ke yang boleh dikongsikan? Okey, terima kasih Cik Helmi. Okey, sebelum tu saya nak respon juga sedikit tadi tentang persoalan yang Cik Aiman bangkitkan juga tadi kan, apa macam mana sijil tu boleh membantu mendapatkan pekerjaan. Okey, kalau kita tengok kan tenaga kerja untuk bidang robot system integration ni memang kita tak boleh nak cukupkan pun untuk bagi kepada kita punya robot system integrator. 2-3 minggu lepas ada saya punya kawan juga kan yang dah ada company sendiri, tanya student ada tak boleh supply student. Kita pun kata Allah, susah nak dapatkan student sekarang ni sebab student-student kita pun laku keras lah, kita boleh katakan laku keras. Tu belum lagi dapat persijilan. Lepas dapat persijilan lepas ni saya rasa lagilah kita rasa tak dapat nak memenuhi benda tu. Cuma mungkin lepas ni kita kena tengok in term of dia punya gaji lah kan, atau bayaran yang setimpal bila mendapatkan dia persijilan daripada FANAC. Okey, itu tentang isu tadi. Untuk cabaran, kalau melihat kepada cabaran, perkara utama yang tim saya lalui dah untuk mendapatkan peralatan, untuk memperoleh peralatan. Itu ialah cabaran utama sebab kita dah dapat bajet ni RMK 12 ni daripada 2021. Okay, so daripada tahun 2021 kita dah come out dengan spek yang bersesuaian untuk nak mendapatkan peralatan. Cuma kadang-kadang bila kita keluarkan tender tu, ada daripada penenda-penenda tu tidak dapat memenuhi spesifikasi yang kita minta. Sehinggalah kalau boleh diceritakan di sini, tender kita ni sebenarnya baru di award pada tahun ini bulan 3, dalam bulan 3. Dan proses tu semua pun baru selesai dalam bulan 6 tahun ni. So itu adalah cabaran utama untuk menyediakan fasiliti yang memenuhi standard FANAC dan juga industri. Okay. Dan terusnya cabaran yang kedua ialah of course macam mana bila dah ada alat, cikgu atau pengajar tadi dan pengajar mesti kompeten untuk nak mengendalikan equipment tadi dan juga latihan yang sepatutnya. Okey, dan alhamdulillah 4 orang daripada tenaga pengajar daripada Balik Pulau, kita Balik Pulau telah mendapat train of the trainer daripada FANAC hasil daripada 2 minggu kita buat latihan yang intensif. Cik Aiman kita dah dapat alhamdulillah. So itu akan membantu kita untuk menajamkan lagi kita punya skill dalam robot system integration ni. Okay, and then last sekali of course macam mana apa yang tu kita nak memastikan silibus kita fulfill gap di industri. So itu yang kita tengah work out dalam proses dengan FANAC juga, tim FANAC, teknikal FANAC untuk nak mengeluarkan satu curriculum ataupun silibus yang solid lah, kita katakan yang solid, yang memang standard global. Itu kita target standard global sebab kita target bukan dekat local punya robot system integration, tapi student kita tadi ataupun pekerja yang akan join kita punya certificate ni boleh juga bekerja di luar. Sebab robot system integrator kita ni pun kalau kita tengok bukan hanya job di Malaysia tapi dapat juga job-job di luar negara. Tak gitu Cik Aiman? Okey, sehingga itu sahaja daripada saya untuk pagi ni, untuk sesi ni Cik Helmi. Mungkin boleh proceed lagi dengan soalan-soalan lain. Baik. Terima kasih Cik Yusri.
penerangan daripada ketiga-tiga panel kita sangat jelas pada kali ini, dan nampak daripada kita punya daripada pembentangan dalam webinar ni, saya confident lah, saya sebagai moderator pun confident bahawa program ni boleh dilaksanakan, dan dia telah melalui beberapa proses untuk menunjukkan bahawa KKTM Bilik Pulau ni ada keupayaan untuk dengan capaian di WSMB, ada fasiliti yang taraf tinggi. Dan untuk penonton webinar kita, jangan lepaskan peluang, jangan ragu-ragu, mohon kalau ada anak, ada saudara, boleh sampaikan untuk mohon belajar di KKTM Bilik Pulau, baik yang dah baik lepasan SPM maupun dah pernah bekerja. Tidak ada masalah untuk sambung belajar di KKTM Bilik Pulau dan rebut peluang untuk mendapatkan persijilian FANAC yang kita bakal laksanakan dalam waktu terdekat ni. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Cik Rozaimi, Cik Yusri dan Cik Aiman atas perkongsian yang hebat. Dan untuk hubungi KKTM Bilik Pulau, saya syorkan tuan-tuan siapa yang berminat untuk menyusuri website www.tvetmara.edu.my dan seterusnya memilih KKTM Bilik Pulau dan melihat kepada program Mechatronic Industry, khususnya untuk program persijilian FANAC pada kita pada hari ini. Baik, itu sahaja. Sekian sahaja webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas tontonan anda semua. Jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih semua.